alah setakat pandai menyanyi je tapi tak pandai belajar, buat apa? Nak bersukan pun kasut sukan kena beli daripada kawan, kasut show pun beli dekat pasar malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Zefri dalam F8 Baharu Soundcheck. Kita bersama siapa hari ni? Wani Khairi. Halo. Dah nampak kan dekat thumbnail kan? Siapa lagi kan? Tak kisah surprise semua. Apa khabar bang, sihat? Alhamdulillah, saya sihat seperti biasa. Apa khabar pickleball awak? Masih main lagi ke tidak? Masih, Alhamdulillah. Jadi sukan tetap pula sekarang. Bukan badminton dah? Masih lah, tapi badminton ada masih. dua dah. Kita tahu macam dia bukan je dekat gelanggang, dekat set pun dia main badminton sekarang. Itu atas tuntutan kerja. Tuntutan kerja kan? Rupanya diorang kan dia ambil orang yang memang main badminton selalu. Kenalah nak memudahkan kerja dulu. Tapi memang best lah bila dah pandai main, nak shot pun senang je, tak payah main banyak kali macam tu. Ke awak lebih pandai daripada pengarah? Tak adalah. Pengarah semua family diorang boleh main tau. Semua boleh main badminton? Ya, semua anak-anak sidik tu power main. Okey, untunglah kan. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal badminton dia, bukan nak cerita pasal pickleball dia. So hari ni di F8 Baru, kita nak bincang sikit pasal cak cekuk awak dan juga pasal AJL. Boleh. So, bersedia? Bersedia. Jom kita sound check. Cak cekuk udang gamit. Kalau dah kata sayang, aku tak tarik balik. Wani, Ya bang. dah dekat lebih sedekat sebenarnya dalam industri? Rasanya lebih lah. Lebih sedekat kan? Saya betul kita sembang tadi, awak pun lupa kali pertama saya jumpa awak pun. Saya rasa masa tu F8 Bus baru setahun. Baru setahun. Lepas tu awak masuk big stage, ikut mak awak semua. Tak minggu saya jumpa awak masa tu. Betul. So maksudnya daripada awak kecil juga, tapi sebenarnya awak sama, tak berubah. Sama maksudnya apa? Macam awet Muka muda. saya? Sebab suka makan ulam dengan belacan. Tak ada perbezaan langsung kan? Tak adalah. Alhamdulillah, mungkin sebab lifestyle bersukan setiap hari, setiap minggu buatkan saya macam awet muda ku. Bukan sebab orang Sabah tu Sebab orang kata orang Sabah-Sabah semua comel, cantik dan sentiasa nampak muda. Mungkin jugalah keturunan kot, sebab mak saya pun dah nak masuk 50 pun saya tengok dia pun macam tak betul. tua-tua je. Mak dia kecil tau. Comel macam tu je kan. Tak berubah. Betul. Betul lah, mak awak pun tak berubah juga kan? So ada potensi lah macam lambat tua kot. Ya ke? Okay, so lebih sedekat awak dalam industri sebenarnya. Berapa tahun agak-agak betul tu kalau awak ingat? Kalau saya betul-betul start commercialize sebagai penyanyi pada tahun 2010. Jadi dah lebih lah kot rasanya. Sekarang dah 2026. Dah lebih sedekat sebenarnya. Ya, lebih. Dah hampir 2 dekad dah sebenarnya. Betul. Itu kalau kita kira daripada pertandingan Kamila Bintang lah yang saya 10 daripada tahun kecil, tu. daripada awak kecil. Okey. Tapi masa awak masuk mula industri tersebut kan, awak imbas balik semula kan? Ya. Macam mana sebenarnya mulanya awak menyanyi tu? Saya mula menyanyi sebab dulu mak saya selalu hantar saya masuk competition dekat shopping mall. Okay. Yang saya ingat first time competition saya adalah di Maidin USJ Subang. Okay. Dan hadiah pertama yang saya menang adalah dapur gas untuk masak tu. Dan start pada situlah ada orang datang kat mak saya, dia cakap, rasa Wani ni ada bakat lah, dia boleh jadi penyanyi, pergilah hantar dia kelas vokal. Sebab saya dulu menyanyi hanya sekadar nyanyi kat rumah, mama ajar. Tapi bila ada orang yang dorong macam tu, mak saya hantar pergi kelas setiap minggu di Angkor Mall dengan Cikgu Shikin, nama dia sampai sekarang saya ingat, yang menjadikan saya penyanyi yang orang kata ada wawasan lah untuk menjadi penyanyi yang berjaya tu. Kenapa mak hantar? Mak sendiri memang suka menyanyi? Tak ada. Boleh kata family saya tak ada keturunan yang menyanyi atau jadi artis, tak ada langsung. Arwah ayah pun tak ada? Tak minat? Arwah ayah saya, nenek saya bagi tahu dia memang suka menyanyi dan main gitar. Maksudnya hobi. Hobi sajalah tapi di bukan rumah. kerjaya. Okey, tapi mak terus masukkan pertandingan dan sampai sekarang mungkin saya ingat lagi saya buat tu. Wah ni suka sangat dengan pertandingan. Tapi tak salah lah sebab kali pertama masuk pertandingan kat Maidin tu pun dia terus menang. Nombor 2. Yalah, terus menang lah tu, top 3. Betul. Terus menang. Mungkin itu yang buatkan saya rasa the thrill untuk join lagi sebab saya rasa bila menang dapat hadiah tu, mak saya happy, saya happy. Jadi seronok tu kat situlah. Ramai yang menampak, ramai yang perasan Wani ni antara yang paling rajin masuk pertandingan. Betul. Walaupun orang kata dah ada tempat sebenarnya. Ya. Mungkin belum cukup berjaya seperti artis-artis yang orang kata senior, artis-artis veteran kita yang memang dah cukup berjaya, cukup menang macam-macam anugerah yang besar-besar, tapi Wani dah ada tempatnya. Tapi tetap banyak suka masuk pertandingan. Kenapa Wani? Kenapa suka sangat masuk pertandingan Wani? Kenapa? Satu, saya rasa pertandingan ni dia buat saya belajar banyak benda. Sebab bila bertanding, kita of course setiap minggu diberikan tas-tas yang berbeza. Dan sebenarnya tas-tas tu membuatkan saya jumpa identiti saya jumpa kekuatan saya di mana dan membuatkan saya berjumpa dengan ramai musician yang hebat-hebat untuk
kembangkan lagi saya punya knowledge dalam muzik. Jadi memang saya boleh kata dari dulu sampai sekarang saya berkembang dengan pengalaman lah boleh kata, sebab saya tak belajar muzik. Saya just ambil piano personal class, lepas tu saya ambil gitar personal class, tapi saya tidak belajar pasal muzik. Jadi saya belajar bermula daripada ni lah, pertandingan, masuk TV, jumpa dengan cikgu vokal, cikgu Syafi, Ernie Zakri, hebat-hebat yang memang mengajar saya dalam pertandingan tu saja. Jadi buatkan saya rasa kalau masuk next pertandingan kita jumpa orang baru lagi, belajar benda baru lagi. Jadi maybe that's why saya suka untuk gain knowledge dari segi itu. Tak penat ke? Sebab macam saya rasalah ada tak, saya rasa tak pernah lebih 2 tahun lah kalau awak tak masuk pertandingan. Betul. Hampir setiap tahun ada saja yang awak masuk sesuatu. Betul, ya. Big stage, Dansa dancing. Dansa dancing kan. The Chosen One dan Akademi Asia. Lagi banyak lah. Tu cakap selang paling kurang pun 2 tahun sekali mesti ada something. Betul. Mesti ada pertandingan yang dimasuki. Tak penat ke Wani? Sebab Wani, macam saya cakap, Wani ada kejayaan Wani juga sebagai seorang penyanyi. Bukannya Wani kata, bukan orang kata Wani ni tak ada single, tak ada lagu. Bukan tak ada. Ada. Okay. Tapi tetap untuk masuk pertandingan. Itulah, ada juga orang kata macam Wani sampai bila nak masuk bertanding, lepas tu awak tak nak try maksudnya buat lagu untuk gain any awards ke macam tu. Sebenarnya bukan saya tidak cuba, sebab satu, saya memang dari kecil saya dah sign dengan management. Saya bermula dengan Astro dahulu, lepas tu saya dengan SRC selama 6 tahun, kemudian sekarang saya bersama Rocket Fuel dah masuk tahun ke-5 dah. Jadi sebenarnya setiap tahun tu bukan tak ada benda untuk saya. Setiap tahun saya keluar lagu baru. Tetapi sebab saya rasa macam saya masih belum jumpa identiti yang membuatkan orang macam okay, this is Wani Carey. Jadi sebab itulah saya join competition banyak-banyak tu sebenarnya untuk mencari identiti selain daripada keseronokan. Sebab macam bila join competition, orang akan macam Wani power vocal, so maybe orang akan ingat lepas tu dia nak keluar lagu vokal. Tapi bila habis, kita buatlah lagu yang orang nak minta ni, power ballad, semua benda kan. Tapi tak jadi. Jadi saya rasa tak kena ni, okey lah join lagi competition. Ada competition menari, dansa dancing. Okey, orang dah nampak Wani Carey boleh menyanyi dan menari, so saya keluarkan lagu yang menyanyi dengan menari lepas tu. Tapi tak berjaya juga. Jadi dia macam mencari hala tuju yang supaya orang boleh terima kita tu susah. That's why mengambil masa bertahun-tahun sampailah sekarang barulah Wani Carey kembali dengan Cak-Cak Cekuk yang orang dah cakap okay Wani, this is your identity. Jadi benda, bila saya dengar benda tu datang pada mulut orang, itu yang membuatkan saya macam okay, that's enough. So sekarang ini rezekinya bertanding di pentas yang lebih besar lah. Jadi macam Wani sebenarnya itulah puncanya kenapa banyak masuk bertanding. Betul. Berusaha juga kan, memang betul-betul Wani nak jadi seorang penyanyi. Betul bang. Ini passion lah sebenarnya. Dia waktu kecil saya tak pernah pun cakap saya nak jadi penyanyi. Dia bermula dengan mak saya paksa saya masuk tanding ni. Setiap minggu kena bertanding. Nyanyilah lagu Cina ke, lagu India, lagu Thailand, semua saya kena belajar. Okay. Tapi bila dah besar ni, saya rasa ada hikmah mak saya ajar semua benda tu supaya bila sekarang ini saya boleh hadap semua benda tu dengan tenang, dengan penuh knowledge. So bila kita ada naik turun dalam industri tu, kita pandai untuk control benda tu lah. Tapi jangan ingat Wani, walaupun kalau masuk bertanding, mak dia paksa dia menyanyi, bukanlah paksa, kiranya push dia untuk menyanyi, untuk berjaya semua tu, dia tak boleh buat benda lain. Wani ni pandai tau. Tak ada lah. Itu pun kena paksa juga, marah. Tak kisahlah paksa macam mana sekalipun, tapi kalau awak dah ada besar, kalau paksa macam mana pun tak nak buat, nak menyanyi-nyanyi je, tak buat benda lain kan. Betul. Sebab saya tumpang bangga lah bila tahu macam jangan main belajar, masuk juga universitinya kan, belajar juga, dah berjaya pun dah sebenarnya. Alhamdulillah. Apa dia punya ijazah penuh dia apa nama? Saya grad dalam Bachelor in Law and Commerce, Honours di MSU Shah Alam. Okay. So yang itu macam mana pula? Sebab tadi bila kita bincang pada awalnya, awak kata memang saya nak jadi penyanyi. Awak memang nak jadi penyanyi. Sebab tu awak masuk bertanding cari hala tuju yang betul. Ya. Sebab ada orang mungkin rezekinya mudah. Betul. Baru buka satu single, terus meletup, terus tahu itu lagu dia. Betul. Tapi Wani antara contoh yang mungkin lewat. Okay, ramai, bukan Wani seorang. Abang Hale awak sendiri pun lambat. Ramai. Kawan-kawan saya Aina lambat. Abdul pun lambat. Kan? Nadira lambat. Kawan awak pun ada yang juga begitu kan. Betul. Tapi belajar juga. Betul. Okay, so kenapa macam pilihan tu ada dua benda yang awak buat? Macam mana tu awak boleh bahagikan masa tu supaya pastikan sana berjaya, sini pun berjaya? Okay, sebenarnya backstory kenapa saya pursue in my study, sebab saya pernah dapat orang bercakap dekat saya, Allah setakat pandai menyanyi je tapi tak pandai belajar, awak apa? Siapakah?
Adalah orangnya. Orang industri ke, orang luar ke, Tak kawan-kawan, ada. family? Okey, murid juga. Kawan sekolah. Sebab saya dah menyanyi dari kecil kan sekolah rendah. Jadi kawan-kawan sekolah rendah dia ada juga yang masuk sekolah menengah. Kita kan duduk satu tempat, Betul. akan transfer sama kan. So mungkin diorang nampak macam saya dari kecil dah menyanyi. Tapi of course diorang tahu dulu saya study teruk. Time sekolah saya sangat teruk, to be honest. Yang sampai tahap dalam kelas ada 30 orang, saya 3 dari belakang. Sebab saya memang tak suka belajar dulu. Saya macam, tak yalah belajar ni, tak suka. Saya suka menyanyi, suka masuk competition, suka berlakon dulu kan. Sampailah sekolah menengah, dah nak SPM, semua result saya masih tidak teruk, tetapi ada subjek yang membuatkan saya drop. Sampai saya kena panggil dengan guru besar saya masuk pejabat. Guru besar sendiri kata, Wani, kita orang bukan nak downgrade you ke apa, tapi kita kalau boleh nak awak jadi penyanyi yang berilmu. Dan mak saya pun cakap juga bila saya balik tu, dia kata, kakak dah nak SPM ni. So, mama tak nak cakap apa-apa. Kakak just fikirlah in the future, kita bukan keluarga yang sangat senang. Jadi, bila belajar ni perlukan kos yang sangat besar, kan? Jadi, mama cakap siap-siap, mama tak boleh nak tanggung kalau akak nak belajar kos mahal-mahal. Dia cakap macam tu. Terus, itu adalah turning point saya yang macam, lah, aku dah lah nak sulung. Kalau aku belajar main-main, result teruk, tak ada siapa nak ambil scholarship dan sebagainya. That is why 2 bulan sebelum SPM, memang dah saat-saat akhir tu saya rasa macam sempat ke aku nak study ni kan. Tapi orang kata bila kita betul-betul nak, Allah tu permudahkan jalan. Dalam 2 bulan saya study non-stop, setiap hari saya sanggup tolak semua show. Sampai nama saya time tu agak merudum sikit, tapi saya kata tak apa, ini demi SPM. This time je. Saya study, dapatlah result yang baik, dan selepas pada itu saya dapat full scholarship daripada universiti saya yang orang kata meringankan beban saya sangat-sangat. Jangan ingat dia nakal tau. Dia mungkin memang malas belajar tu bukan maksudnya nakal. Betul. Malas belajar tapi sebenarnya okey je. Tapi dia mengaku tadi dia malas belajar sebab apa? Sebab dia sibuk nak menyanyi je. Ya, dululah time budak-budak. Faham. Yalah, time tu betul lah kita enjoy. Kita pun kadang-kadang ada juga sama-sama. Ada jugalah sikit-sikit lah. Nak kata teruk sangat tak adalah. Okey. Ketua pengawas. Ketua pengawas. Tak boleh lah lebih-lebih kan. Abang ketua pengawas hebat lah bang. Saya ketua kelas je. Okey lah tu ketua juga. Yes, ketua. Sekarang ketua fan-fan awak. Wow. So jadi maknanya kedua-duanya sekarang awak dah ada lah. Mak macam mana sekarang ni? Sebab kita nampak kejayaan awak tu, kalau untuk orang kat luar sana mungkin tak pasal, tapi saya nampak kejayaan awak menjaga ibu, adik-adik awak kan. Sampai sekarang dia janji nak bawa saya naik kereta dia, tapi dia tak bawa lagi kereta dia tu. Dah tukar colour belum? Dah tukar colour. Dah tukar colour dah. Kereta baru pun dah ada kan? Alhamdulillah. Yang besar sikit kan? Nampak. So anak mak yang kira kembali membalas budi kan. So macam mana family nampak macam mana? Bukan pasal jangan cerita pasal AJL dulu. Pasal awak sekarang nampak kejayaan tu, dah nampak dah ada lah bibit-bibit permulaan. Sekian lama cari, family tengok kejayaan awak semua sekarang ni, belajar bagus kan. Lagu pun dah kira meletup, nama pun dah dapat tempat. Macam mana? Saya rasa ini pandangan saya lah kan, sebab satu saya anak sulung, dan saya rasa sebenarnya mungkin family saya nampak saya kiranya dah ada satu pencapaian yang mungkin kita ada rezeki lebih, kita boleh tolong family. Sebab macam saya kata tadi, family saya asalnya bukan orang senang. Jadi memang mak saya pun dari dulu sampai sekarang dia dengan saya je. Hidup saya hanya saya dengan dia. Yang memang ke mana-mana mama lah yang spend everything. Mama lah yang sanggup tak pergi kerja sebab nak ikut saya pergi show dan sebagainya. Jadi bila sekarang ni ada adik-adik saya juga yang memang dari kecil diorang dah nampak ikut saya ke mana-mana show saya pergi ni, dan sekarang ini diorang sangat supportive dari segi apa-apa pun yang saya buat, diorang tak pernah bantah, tak pernah say no, everything they support me lah. Sangat saya bersyukur ada adik-adik yang diorang sangat support. Ada yang ikut langkah awak ada juga kan, yang menari? Yes, adik bongsu saya minat ke arah menari dan juga modeling. Wow. Padahal time kecil, satu lelaki satu perempuan tu, saya paksa juga masuk petanding menyanyi. Menang. Tapi menang yang ambil hadiah tu, orang macam okey, buat syarat je macam tu. Sebab diorang tak minat. Memang tak minat langsung lah. Tapi menari tu dia memang minat. Yang menari tu minat. Dia minat menari. Menyanyi tidak lah. Tidak. Awak seorang je lah setakat ni. Tak ada gap. Tak ada gap. Wani minta maaf. Untuk orang yang mungkin tak tahu lagi Wani. Awak hilang ayah awak bila?
sebenarnya? Ayah saya meninggal pada saya umur 1 tahun, 5 hari selepas birthday saya pada 2001. Okey, so memang tak bersempatan langsung nak tahu boleh menyanyi pun dia tak sempat kan? Tak ada. Kira-kiranya, dan mungkin awak sendiri pun tak ingat sangatlah. Kan masa tu Tak tahu apa pun bang. tak tahu benda. Saya tahu based on gambar je. Saya macam, lepas tu based on pakcik-pakcik saya yang pernah berjumpa dengan ayah saya, semua kata macam, ayah awak ni orang baik, lepas tu dia sangat rajin, dia sangat pembersih. Jadi membuatkan saya rasa macam, untungnya kalau saya dapat jumpa dengan dia at least one time, even dalam mimpi sekalipun. Okay. Belum peluang lagi, tapi mata rezeki tu ada, insyaAllah. InsyaAllah. Bila awak sebut pasal anak sulung kan, Ya. so tanggungjawab dalam keluarga awak pun besar jugalah sebenarnya. Nak tak nak macam mana sekalipun, sulung. Ya, Yang betul. sulung, tinggal dengan ibu saja kan, yang besarnya, dan adik-adik yang. So sekarang ni awak dah rasa tak macam seperti at least boleh membantu keluarga tu? Mereka rasa awak dah membantu keluarga, tapi awak sendiri rasa macam tu ke tidak? Of course kita akan rasa macam kita dah bagi terbaik, tapi of course dalam hati tu ada rasa macam kurang. Tapi yang membuatkan saya rasa macam sebenarnya cukup je bila mana family saya cukup makan, boleh belajar, adik saya boleh sambung universiti, adik saya boleh beli buku-buku yang dia nak, beli baju cantik-cantik, di mana saya dulu kalau nak beli apa-apa of course tanya mak kan. So mak macam, tak apalah kak, pakai je lah apa yang ada. Sampai tahap yang nak bersukan pun, kasut sukan kena beli daripada kawan yang kasut murah-murah yang dah pakai. Lepas tu saya dulu sukan main bowling, terpaksa pakai bola second hand, orang semua pakai bola baru. Kasut show pun beli dekat pasar malam, kedai bandar macam tu kan. Jadi bila sekarang ni rezeki yang Allah bagi tu, boleh kata macam kadang-kadang, ya Allah, banyak betul kau bagi ni, sampai rasa macam apa lagi nak buat. Tapi bagi saya, bila kita utamakan family dan family kita happy, itu sebenarnya dah buat kita rasa cukup dah. Dan yang penting diorang cukup makan, ada tempat tinggal, tu semua dah cukup. Bila cerita macam tu kan, maknanya awak pernah susah nak dapatkan barang, even kata kasut show pun beli kat pasar malam. Betul sebagainya tu kan. So awak tengok step by step awak tu, pernah tak ada masanya awak rasa macam tak nak teruskan? Ada tak ibu cakap, kakak tak apa kak, belajar je lah kak, kita buat kerja lain? Ada? Tak ada. Mak saya tak pernah keluar dari mulut dia nak suruh saya berhenti menyanyi. Sebab dia tahu itu passion dan dia tahu dialah adalah pemula segalanya. Dan sampai hari ni pun saya masih menyanyi. Cumanya pernah ada saat di mana saya rasa down. Sebab yelah, bila kita dah bekerja sedaya upaya nak bina nama, tapi bila ada orang yang tak nampak benda tu, orang akan macam, alah, Wani Khairy ni dalam industri macam, tapi tak naik-naik, tak ada aura. Jadi membuatkan saya rasa macam tu ke orang nampak saya kan. Tapi sebenarnya saya ambil benda tu sebagai semangat. Saya fikir kalau saya berhenti, sia-sia apa yang mak saya perjuangkan selama ni, dan sia-sia juga apa yang saya buat. So tak pernah terlintas dalam hati untuk berhenti, kerana benda ni adalah minat saya. Ada kan, memang ada yang mengatakan bahawasanya awak tak ada aura lah, awak tak ada rezeki lah, macam-macam awak cuba. Awak baca tak? Dengar tak komen-komen macam tu? Ke buat jenis yang macam tak nak baca tapi aku dengar daripada orang lain? Oh tak. Saya suka baca je. Saya suka baca semua komen terhadap saya, apa yang baik, apa yang buruk tu. Saya suka baca. Cumanya of course kita manusia ada perasaan. Ada benda yang kadang-kadang benda buruk tu pun kita boleh terima, tapi ada benda yang sekecil-kecil benda bila orang kata macam, alah, Wani ni buat macam mana pun gitu juga nasib dia. Itu yang buat saya rasa macam ouch. Macam tu. Okey, tapi itu orang luar. Ya. Ada ke yang rapat-rapat yang doubt dengan apa yang awak nak buat? Dia sebab lama kan, bila lama tu kadang-kadang kawan-kawan sendiri pun mungkin ada yang macam, dah tak boleh dah ni, kau buat juga kenapa? Contohnya kan, ada? Kawan-kawan tak ada. Tak ada. So far tak ada yang pernah cakap macam tu. Semua sangat supportive. Semua sangat supportive. Ya. Jadi awak tak ambil hati lah, sebab yang cakap komen pun bukannya orang rapat dengan awak kan. Orang kenal kita orang tak. tak kenal pun kan sebenarnya. Betul. Cuma sekarang tiba-tiba semua nak kata macam, wah ini boleh menang AJL ni. Tiba-tiba tau orang-orang yang sebagai orang media, kita selalu jumpa ramai orang. Walaupun tak cakap kat awak, mungkin ada yang kalau macam, wah ni tu tak boleh ke mana dah, itulah level dia. Tapi tiba-tiba bila awak masuk AJL, aku dah agak dah, wah ni memang berjaya. Tiba-tiba kan macam tu. So macam awak sendirilah. Apa perasaan awak bila tiba-tiba kan orang yang menyokong lama, yang mungkin tak menyokong tiba-tiba jadi penyokong. Betul. Kerana awak berjaya. Dan awak sendirilah. Pernah percaya tak yang tiba-tiba awak kata, akhirnya awak dapat masuk AJL? Sebelum ni saya pernah sembang awak pernah bawa lagu orang lain. Betul. Untuk masuk ke AJL, nak masuk AJL. Betul. Itu pun tak dapat. Tak dapat. Tapi kali ni lagu awak sendiri yang awak bawa bagi pihak komposer dan penulisnya kan? Betul. So macam mana perasaan awak sekarang dan macam mana persekitaran awak? Kawan-kawan kat luar, komen-komen kat luar tu berubah tak? Ya.
Semestinya saya tak pernah menyangka saya akan sampai AJL, tetapi saya dah mengikuti AJL dengan sangat lama dan of course kita rasa macam ya Allah, bestnya kalau aku ada atas tu. Lebih-lebih lagi bila kawan-kawan sendiri yang masuk, kawan-kawan sendiri yang menang, so of course kita rasa macam happy for them, tapi bestnya kalau itu aku. Dan tahun lepas pun saya perform opening AJL. Tu first time saya berdiri di hadapan semua orang di Stadium Aziata yang membuatkan saya rasa macam begini rasanya. Tapi bestnya kalau dapat menyanyi lagu sendiri time tu. Jadi doa tu dimakbulkan tahun ini. Tahun yang saya sangat tak jangka sebab salah satunya lagu Cak Cekuk dah lama dalam carta dan kita tahu this time around AJL agak delay kan, agak jauh sikit. Membuatkan saya rasa macam tak sempat kot lagu saya masuk. Jadi senyap lama kan, tiba-tiba diberitahu ada potential untuk masuk top 20 sebab yang time tu ada top 30 kan, dia listkan lagu saya tercalon. So saya macam, oh tak apalah, lagu lain hebat-hebat ni macam tu kan. Sampailah keluar lagu top 20 yang layak tu ada nama saya macam, ya Allah masuk semi final. Okey lah, macam tak sangka sebab satu itu adalah undian peminat yang memang sabar untuk undi setiap minggu. Of course saya rasa tak sangka peminat saya bersabar dengan benda itu membuatkan saya layak ke semi final dan dari semi final membuatkan saya ke AJL. Okey. Jadi ada tak yang tiba-tiba yang selama ni macam komen-komen ni tiba-tiba berubah komennya? Kan? Tiba-tiba macam tiba-tiba you go girl. I dah agak dah sekarang. Ada je lah, kan? ada je. Kita perasan je benda tu. Kita akan perasan siapa yang dulu berkata sebegitu, siapa yang tiba-tiba macam, oh my god, kita dah boleh agak masuk. Jadi bagi saya seronok tengok benda macam tu sebab yelah orang kata kadang-kadang bila kita berjaya baru orang datang kan. Tapi it's okay, benda tu biar akhirnya orang nampak. Sebab bagi saya tak rasa nak marah ke, nak dendam ke. Apa yang paling penting, sebab saya punya pegangan adalah work hard in silence, let the success be the noise. Jadi sekarang ini bila satu pencapaian baharu, orang nampak, cukuplah saya kata now you see. Macam tu je lah. Kita hari ni sekarang ni bersama dengan Wani Khairi yang bakal berada di atas pentas AJL untuk tahun ini. Lagu apa? Cak Cekuk kan. Okey, kita tengok pergi sikit video ni sekejap Intan emas permata, nak beli belum gaji, tapi tak apa, ku mengerti walau banyak nak duri, akan ku jadi isteri. Okey, masa hari pengumuman tu, mak semua ada kat situ. Ada. Masa pengumuman tu diumumkan kan? Ya. Siapa yang awak tengok dulu? Jujurlah. Siapa yang awak tengok pandang dulu ketika pengumuman tu? Ketika pengumuman tu sebab kita punya position adalah kita di bawah. Kat depan kan? Ya, depan pentas. Okey. Jadi kita memang tengok pentas tu je lah kan. Jadi benda pertama yang waktu lagu saya keluar tu, saya sebenarnya time tu memang tak terkata apa, tak terpandang sesiapa sebab saya rasa macam in a shock. So saya macam, okay tak apa, saya just dalam keadaan yang tergamam tu, saya just tunduk, thank untuk artis-artis lain yang tepuk sebab tu semua finalis juga, semi-finalis kan. Saya naik pentas, tapi di atas pentas tu, barulah saya nampak fan club saya yang pegang banner semua dengan mak saya yang di fan club juga, di mana sebelum tu dia dekat backstage, tiba-tiba dekat tempat fan club. Saya rasa macam, bila masa sampai depan ni kan? Tapi saya dah nampak diorang dah macam sebab mak saya dah terlompat-lompat, jerit-jerit. Jadi saya macam, that's why bila saya thank to my fans, my mom semua, saya agak sebab lah. That's why bila kita tengok balik malam saya berucap tu, ada benda yang kadang-kadang saya terlepas tapi itu sebenarnya ikhlas dari hati yang saya tak tahu pun nak cakap apa sebab saya tak jangka pun saya akan masuk. Kenapa tak jangka? Sebab ramai yang ketika malam tersebut, bukan malam tersebut lah, masa tercalon sebagai semi-finalis pun, ramai yang menjangkakan bahawa okey, Cak Cekuk ni boleh final ni. Bila dah masuk semi-final, tiba-tiba orang kata macam, ini boleh juara ni. Kenapa awak pula tiba-tiba tak sangka langsung? Sebab kita belajar dari pengalaman untuk tidak berharap. Okay. That's why dah berapa kali saya masuk semi-final. 2 kali dah. Satu lagu yang gantikan penyanyi lain dan satu lagi lagu Kamu-Kamu saya tak lepas juga. Itu yang membuatkan saya rasa macam dah tak nak berharap. Sebab waktu saya bertanding sebelum ni pun, orang selalu cakap, boleh Wani, awak boleh pergi ni. Okay, vocal power boleh pergi. Time Kamu-Kamu pula, okay ada lagu rancak. Diorang nak cari lagu rancak, boleh pergi ni. Jadi semua tu buatkan saya down sebab terlalu berharap. That's why bila tahun ni orang put too much of high expectation, saya jadi takut. Saya jadi takut sebab takut if tak dapat,
diorang akan kecewa, saya akan kecewa. Lepas tu satu lagi, saya takut bila benda tu saya dah terlalu yakin, saya mungkin akan berikan performance yang sambil lewa ke apa. Padahal sebenarnya waktu semi final tu saya dah memang fikir aku dapat ke tak dapat ke, aku nak orang ingat persembahan ni. Jadi saya pun tak sangka dalam banyak-banyak show saya nyanyi Cak Cak Cekuk, semi final tu adalah nyanyian saya sendiri yang paling perfect untuk saya sepanjang saya menyanyikan lagu tu. Jadi saya rasa macam maybe that's why adalah bila saya set mindset, jangan terlalu berharap, yang penting have fun, hasilnya jadi cantik lah. Faham. Tapi kan Wani, saya dengar cerita, awak dapat lagu tu pun, cara dapatkan lagu tu pun menarik juga sebenarnya kan. Okey, cuba explain. So, cerita dia ada 2-3 cerita. So ada kata macam mula-mula lagu tu sebenarnya ada orang tak nak bagi kat awak, dia kata bawa lagu lain. Betul ke macam tu? Cuba cerita balik semula sedikit. Okay, backstory lagu ni. Sebenarnya sebelum saya mencari dan keluarkan lagu Cak Cak Cekuk ni, of course saya dengan label sedang mencari lagu baru. Dan pada waktu yang sama, time tu kita nak buat EP. Kita nak buat album. Dan of course bila nak cari album, kita kena cari satu lagu main dia kan untuk release. Tapi bila time tu label dah setkan direction saya, diorang nak saya ke arah yang agak Gen Z punya style, yang music-music Sabrina Carpenter, Ariana Grande. Jadi saya kurang bersetuju waktu tu. Saya kurang minat sebab saya rasa saya punya minat taste sendiri, dan sebelum ini saya dah terlalu mengikutkan apa yang ditetapkan untuk saya. So sebelum ni saya hanya mengikutkan saja. Saya tak ada rasa macam tak nak tak sedap apa yang saya dapat saya buat. Budak baik. Ikut je lah kan. Sekarang baik ke tak? Baik juga. Cuma sekarang ada pendirian. Okay. Dia iman dia tetap sikit. Jadi waktu pergi studio tu, saya diberi demo lagu lain yang sangat berbeza. Dengar sebanyak ni, tapi bila saya dengar, diorang tanya, "Okey, Wani nak lagu mana satu?" Saya tak boleh pilih. Saya kata, ada lagu lain tak yang lagi meriah? Saya cakap, meriah macam mana tu Wani? Yang macam kenduri kahwin, yang kalau orang dengar macam kita boleh, kita rasa kita kat kenduri, kita dekat festival macam tu. Jadi komposer keluarkanlah lagu Cak Cak Cekuk dalam library diorang. Dia bagi dengar je, saya dengar je intro, Cak Cekuk, Cak Cekuk. Time tu Iki punya suara kan, Iki Hugh komposer nyanyi. Saya terus macam, sedapnya lagu ni. Saya nak lagu ni, saya cakap. Dalam tu, depan bos saya, depan komposer. Diorang semua macam, diorang terdiam je. Betul ke Wani? Macam tu. Betul, sedaplah lagu ni. Diorang macam disbelief yang macam, serius Wani nak buat? Sebab dia dah kedengaran tradisional kan. Orang nampak saya artis pop. Tapi betul ke nak pergi arah macam ni? Saya terus kata, saya rasa lagu ni boleh pergi jauh, saya cakap. Sebab muzik dia sangat universal dan kena dengan rakyat sekarang. Dan saya, time tu saya dah cakap kat diorang, saya nak bawa lagu yang menaikkan kita punya tradisi dan culture Melayu. Sampai komposer pun macam, Wani lagu ni tak siap tau, kita orang buat lagu ni suka-suka je dekat writing camp. Okay. Dan saya kata, tak apalah, kita cubalah kembangkan lagu ni kan. Start dari situlah diorang buat juga, walaupun sebenarnya saya rasa diorang semua tak confident nak buat kan. And then lagu tu dah siap, ada lagu-lagu lain yang sedang menanti dan saya dah record dah pun. Kat situ pula confusion, nak pilih mana satu nak jadi main single ni. Diorang nak pilih lagu lain, ada lagu ballad, ada lagu afrobeat, ada lagu disco, pop semua kan. Tapi tak ada yang pilih Cak Cekuk. Saya terus kata, bos keluarkanlah Cak Cekuk sebab saya rasa lagu ni boleh pergi ni, saya cakap macam tu. So macam okey lah, bos macam okey, kita tengok dulu kan. Jadi tak tahu apa yang membuatkan fikiran dia berubah. Mungkin sebab time tu tengah trend nyam-nyam ketupat. Kebetulan nyam-nyam ketupat, kita dah nak raya semua benda. Dah lepas raya, terus dia keluarkan lagu Cak Cak Cekuk yang ada susu galurnya macam tu. Okay, bunyi dia rentak dia ada etnik sikit. Betul. Bukan sebab renungan awak pada dia ketika tu lain macam Pada dia? Sebab yelah, saya, kawan-kawan awak semua, kita tahu kalau awak bila macam tak puas hati nak renung tu, awak punya pandangan tu macam laser sikit bertembus. Bukan buat macam tu macam aku nak juga lagu ni. Bukan yang tu. Kau tak tahu muka nampak ada manis kan? Tapi kalau dia dia jeling habis. Tembus. Bukan Tak ada. Itu pun bukan saya plan. Orang selalu macam, Wani cover sikit muka tu. Macam muka apa buat? Memang muka macam ni. Macam mana? Resting face tu ada lain macam sikit. Dia kalau merenung tu macam
Cuba sikit Wani, macam mana kalau awak renung macam Mana nak tahu? Tak ada. Tak ada. Dia kalau tengah happy tak ada. Tapi bersyukur tak bos awak dan yang lain-lain bila awak paksa, kiranya memaksa juga nak juga lagu tersebut, bila benda tu tiba-tiba menjadi hit. Betul. Meletup merata-rata. Alhamdulillah. Sampai ke festival, sampai perarakan semua gunakan lagu sama. Betul. Apa kata diorang bila tiba-tiba lagu tu meletup dan berjaya? Of course lah diorang congratulate saya dan saya sebenarnya lah yang banyak pada waktu itu saya banyak cakap dalam grup, lagu Cak-Cak Cekut viral, lagu Cak-Cak Cekut macam ni dah berapa juta, semua saya share. Jadi saya tak nak fikir negatif yang macam biarlah apa diorang nak fikir pun, kalau misalkan itu bukan apa yang diorang pilih pun, tetapi saya harap apa yang diorang nampak kejayaan tu, cukuplah diorang macam okay, so ada betulnya Wani carry apa yang dia nak. Yalah, awak pun bukan yang baru. Dah lama dalam industri juga sebenarnya. Walaupun bukan seorang penulis, bukan seorang komposer, tapi saya rasa awak pun ada juga ilmunya. Tengok macam mana, apa penerimaan orang kita boleh mendengar ada telinganya kan. Sebab kita dah tua lah, 26 dah. Jadi saya rasa macam tak nak bazir waktu dah. Jarang berlaku bila saya punya tetamu nak sebut umur sendiri Maksudnya yang perempuan. Bagi saya lah. yang ni dia relax je. Kita cakap tua dari segi. Dia mengaku je umur dia berapa tadi. Dia terus belep. Umur saya berapa tahun umur dia. Yelah, sebab saya rasa tua. Saya rasa tua bila saya start terlalu muda. Okey, betul. Jadi bila sekarang ni saya rasa saya sangat tua kalau saya buang masa mencari ahli tuju yang berbeza untuk lagu-lagu saya. Tapi in a way memang veteran lah awak. Awak memang veteran. Walaupun belum tua, tapi veteran lah sebab 20 tahun. 20 tahun. Kawan-kawan awak pun tak ramai 20 tahun sebenarnya kan. Saya rasa yang muda-muda semua baru. Kawan saya semua 30 tahun ke atas. Itulah cerita dia kan. Mula daripada kecil umur besar kecil. Penulisnya, komposernya, kedua-duanya. Bila cipta lagu tu, sebab lagu tak siap lagi ketika tu kan. Betul. Awak ada input ke tidak? Okay, waktu buat lagu tu, macam saya kata lagu tu dapat kosong kan. Jadi diorang develop, of course diorang buat music macam pop time tu. Tak ada pun elemen-elemen Melayu ni semua. Belum lagi? Tak ada, diorang masih buat pop. Tapi saya cakap, saya dengar, saya kata, boleh tak kita tambah kompang part ni? Lepas tu boleh tak kita buat BVs yang macam orang, macam tu kan? Lepas tu boleh tak music kat ni bagi rancak sikit lagi lah, bagi letaklah kompang ke apa ke. Jadi diorang okey, diorang terima idea saya, diorang letak dan benda tu menjadilah. Menjadi yang macam kita dapat bunyi tu. Dalam lama tu patut salah seorang awak lah juga, komposer ataupun penulis, patut kena masuk lah juga sikit. Tak adalah, sebab saya lagu tu lirik dah siap semua. Lirik tak berubah lah. Lirik sama, cuma dari segi feel, look and feel tu saja yang music arrangement, idea di situ lah. Jadi semua tu nampak memang satu package yang cukup baik. Betul. Tapi pernah tak awak menyangkakan bahawa lagu ni cukup kuat untuk mana-mana pertandingan? Kita tahu kadang-kadang lagu-lagu bila orang kata lagu yang terlampau meriah ni, dance song ni ataupun lagu tarian-tarian ni kadang-kadang bukan untuk pertandingan. Sebab saya pernah dengar juga cerita, memang setengah lagu tu memang ditulis untuk pertandingan. Betul. Mungkin kat radio orang tak main pun sangat. Betul. Tapi untuk menang pertandingan. Tapi yang ni kalau kita nampak awal-awal, lagu ni meriah. Betul. So macam orang kata, ini bukan lagu pertandingan ni. Betul. Betul, sebenarnya tak ramai yang guna untuk pertandingan, tapi ramai yang guna untuk kenduri kahwin, untuk opening sekolah kanak-kanak, opening ni pembarisan rumah sukan, menari kat padang. Jadi saya rasa macam bila kita expect lagu ni pergi ke sini, tapi sebenarnya tidak, dia pergi ke arah lain di mana orang lain lebih nampak kesesuaian lagu ini ke arah mana. Dan paling bestnya sekali bila lagu ni diangkat ke peringkat ASEAN lah. Bila saya menyanyi depan semua presiden-presiden negara lain, and then saya menyanyi di hadapan PMX, saya menyanyi di hadapan Pemaisuri Agong. Jadi sebenarnya saya rasa lagu ini kita nampak biasa, tapi orang lain nampak lagu ni something. Jadi itulah yang saya terkejut juga dengan outcome lagu ni sebenarnya. Jadi bila awak bawa lagu ni untuk AJL, sebenarnya untuk yang masih ada juga yang tak faham, sebenarnya AJL ni sebenarnya untuk komposer dan juga untuk penulis. Betul. Awak penyanyinya, betul, awak bertanggungjawab memastikan lagu tu sedap, lagu cantik kan. Tapi komposer dan juga penulis tu juga yang penting. Betul. Dan kita tahu hari ni awak juga ada bagi input. Jadi bagi mereka lah, bila dapat tahu yang lagu ni masuk final kan, semi final dulu awal-awal kan, dan masuk final. Apa kata mereka, apa harapan mereka sebenarnya? Saya tak naklah jawapan klise macam tak apa Wani, dah masuk final pun dah cukup bagus dah. Jawapan jujur. Jawapan jujur. Boleh. Apa bila bersembang bersama Iki dengan seorang siapa? Iki, Shane Kennedy dengan Karim. Karim Karam. Kan kawan baik Faizal kan? Yes. So sebelum itu pernah ke terfikir lagu ni boleh dibawa untuk bertanding dan boleh berjaya?
atau tidak, dan bila dah berjaya sampai situ, apa kata mereka? Okay. Waktu semi-final kan, kalau ikutkan diorang nak invite semua komposer semua, tetapi pada waktu tu diorang tak ada sebab kerja kan. Jadi saya tak jumpa diorang. Saya hanya jumpa diorang bila kita ada brand ads photoshoot yang kena kumpul juga ramai-ramai. Jadi kat situ bila saya jumpa diorang, komposer lah, diorang terus macam Abang Karim lah especially, diorang macam, Wani, thank you so much tau. Thank you so much sebab make this song happen macam tu. Lepas tu Iki pula dia kata lah macam kita orang tak pernah macam ni, photoshoot macam ni kan, tapi thank you lah Wani sebab bawa kita orang dapat rasa semua benda ni kan. Lepas tu diorang memang cakap diorang pun tak sangka yang saya akan pilih lagu tu, dan diorang berterima kasih sangat-sangat dekat saya lah. Waktu kita borak. Diorang tak expect lah lagu tu macam boleh pergi jauh sebegini. Popular tu mungkin, tapi nak pergi jauh sampai ke AJL tu tak ada siapa yang pernah sangka. Melainkan awak saya tahu memang nak. Ya. Tapi diorang tak pernah sebut benda tu, tak pernah menyangka. Diorang hanya kata sebab waktu saya pilih lagu tu pun diorang macam kita orang pun tak tahu macam lagu ni ada, dan kita orang pun tak tahu kenapa Wani pilih lagu ni. But thank you so much. Tapi betul lah, memang rezeki awak lah kalau lagu tu dalam bank tak siap. Writing camp, kadang-kadang lagu tu simpan dekat bawah sekali. Betul. Kan? Tahu mengenali mereka, saya rasa dalam bank tu banyak lagi lagu lain tu. Ya bang, banyak. Jadi menunggu je kan? Mungkin memang dah ada lagu tu tunggu saya kot untuk pilih dia. Dan diorang pun tak sangka saya akan pilih lagu tu. Banyak dia punya hikmah di sebaliknya, banyak benda yang berlaku yang cantiknya di situ kan. Betul bang. Jadi sebab tu bukan apa, bila kita kata, saya tanya cakap macam tu sebab bila kat luar sana pula ramailah. Tadi kita tolak tepilah orang yang macam sebelum ni kata tak ke mana, semua tu tolak tepi. Tapi yang saya ada dengar kawan-kawan yang saya tahu, saya yakin pada mereka, mereka berkebolehan menilai. Kami katakan bahawa lagu ni ada peluang ni. Top 3 tu ada tu. InsyaAllah. Amin. Saya yakin Wani ada dengar. Ya, betul. Tekanan tak sikit. Dulu separuh kaki. Ya. Tak lepas. Ya. Kali ni dah lepas. Ya. Tiba-tiba jadi antara favourite pula tu. Allah. Kerana lagu tu ada keunikan dia sendiri. Betul. Kalau tanya saya pressure, of course ada. Sebab satu saya kata tadi, sebab orang dah berharap. Satunya orang berharap persembahan ni menjadi persembahan terbaik. Dan satu lagi orang berharap dari segi konsep persembahan tu, orang harap saya bawa ini, orang harap saya buat ini. Jadi banyak benda yang saya retak sekali. Saya fikir macam pressure-nya dari segi adakah aku dapat laksanakan apa yang orang fikirkan. Macam tu. Sebab of course lagu rancak pentas AJL, orang akan assume it's going to be very big. Music arrangement akan jadi gempak gila. Tapi bagi saya, kita dah separuh jalan, prosesnya pun dah 50-50 semua kan. Jadi saya rasa apa yang paling penting adalah saya berharap orang yang tengok persembahan ni akan ingat sampai bila-bila. Kalau menang 1, 2, 3 tu sebenarnya saya bersyukurlah sebenarnya. Bonus lah untuk awak. Tetapi saya personally, saya tak letak pun saya macam aku nak menang nombor ni, tak ada. Saya punya harapan adalah saya nak persembahan tu menjadi persembahan yang diingati sampai bila-bila. Sebab ini first time saya. Jadi untuk saya berharap terlalu tinggi for first timer, saya takut saya kecewa. Jadi apa yang saya nak adalah saya happy, semua orang happy on that line. Nak lakukan persembahan yang terbaik, maknanya kalau tak harap 1, 2, kalau tak harap 1, 2, 3, maknanya mungkin persembahan terbaik. Betul. Itu of course berharap juga. Kerana lagu awak ni antara lagu orang kata kalau zaman-zaman Pak Ngah ada dulu, kan, lagu yang Kak Ani bertanding. Betul. Penuh petah menari, memang meriah. Adakah kita, orang kata, mungkin akan melihat sesuatu sebegitu? Mungkin mengikut jalan langkah Kak Ani dengan 2 bas penari-penarinya. 2 bas, okey. So, saya rasa ke situlah aku ada tuju awak untuk persembahan untuk Cak-Cak Cikgu ni. Boleh kata sebab tak payahlah spoiler, tapi ke situlah Ya, boleh kata. Of course, saya hanya boleh bagi hint meriah lah. Memang akan meriah. Itu memang you will meriah. Go all out kali ni Ya, sebab hari tu dekat semi-final kita ada kekangan sikit dan pentasnya pun tahap itu. So kita kalau boleh nak buat ramai lagi hari tu, tapi kita takut kan penuh sangat kan, tak nampak apa ni. Tapi semi-final pun sebenarnya untuk pengetahuan juga yang tak tahu, lagu tak boleh ubah. Betul. Semua kena sebiji macam mana dalam single, dalam lagu tersebut. Betul. So banyak benda tak boleh nak ubah. Betul. Tapi untuk persembahan akhir, kita boleh ada sikit creative license lah Yes, dan saya sangat tak sabar nak menantikan hasil terakhir itu. Kita dah, of course kita dah dengar lagu, kita dah tengok konsep semua kan. Tapi siapa sendiri punya idea ataupun ada tim yang dijemput khas untuk Faya ni, ada ke?
Okay, untuk final ni boleh kata the main idea and concept semua benda itu datang daripada saya, tetapi atas approval team saya juga. Okay. Sebab bila saya buat, saya akan cakap okay, semua setuju ke dengan deck ni? Semua setuju. Jadi of course kita ada hire our performance director, tetapi semuanya adalah dari dalam kalangan kawan-kawan. Tiba-tiba, siapakah performance director tersebut? Sebab saya nak tahu nama dia. Sebab kalau saya tahu nama dia, saya boleh ramalkan. Dia tiba-tiba. Siapakah orang itu? Bukan Syafiq Erwin lah. Oh, bukan Syafiq Erwin. Oh. Bukan. Sebab Marah Papit. Tak adalah. Dia Tak ada, tahu. dia tak Dia marah, tahu. tak marah. Sebab kita Tak panggil juga. kawan-kawan juga. Okey. Jadi macam of course macam lagu ni kan traditional. Bila awak sebut Syafiq Erwin, aku teringat. Dia pun pernah buat juga kan benda tu? Pernah. Saya betul lupa. Macam, sorry Pit. Aku lupa kau pernah jadi Performance director, performer director betul. untuk AJL final. Ya. Okay. So bukan dia? Kali ni bukan dia. Bukan. Sebab this time kan Okay. so This time? adakah kita akan sambung? Tak, sambung, tak apa. Okay. This time, apa jadi? Sambung dulu. Okay, so this time lagu saya kan lebih kepada etnik kreatif. Jadi saya memilih untuk memanggil kenalan-kenalan yang memang fortenya ke arah tradisional dan sebagainya lah. Okay. Tak nak sebut juga nama siapa-siapa orang dia. Nantilah. Okey. Tapi dia orang kenal jugalah. Itu sebab tu saya tanya siapa namanya. Tak mungkin lah dia Nanti kalau bagi tahu ada orang kontak dia, tanya Wani buat macam mana? Tak nak. Okey lah. Betul juga tu lah kan. Ya. Faham. Jadi banyak persediaan, semua dah bersedia lah ni. Ya. Dah ready lah Dah sebenarnya. separuh jalan. Dah separuh jalan. Kita bersama dengan Wani Khairi. Cak cekuk. Tak akan ku berhenti demi di kau cinta hati. Cak cekuk. Cak cekuk. Tapi saya cak cekuk dah tau. Kadang-kadang tu lupa yang ada cak dua kali cak tu kan. Cak cekuk, bang. cak cekuk. Tapi abang kira okey lagi ada orang sebut cak kecuk, kecuk macam susah betul sebut. Cak pakcik-pakcik ke macam pakcik ke adik-adik? Pakcik-pakcik lah kan? lah Okey. senang cerita. Tak, asal bunyi ada. Ya. Asal bunyi ada lah sebenarnya kan. 20 tahun dalam industri maknanya paling kurang lah. Ya. 15 kali AJL. Awak dah lalui, dah pernah tengok? Yes. Siapa kalau pemenang AJL yang sempat awak tengok, yang awak ingat? Dan bagi awak pemenang tu yang paling awak suka. Dia ada 2-3 soalan pasal AJL sikit. Yang paling awak suka lah sebelum ini. Sebab Juara. okey. Macam yang persembahan dulu-dulu, saya follow tu, saya tahu okey. Contoh Faizal Tahir AJL ke berapa, AJL ke berapa, bila kita ada performance yang kita ingat kan. Yes. Contoh yang dalam air tu semua. Saya tengok live, saya kagum, saya macam ya Allah, bestnya macam tu. Boleh kata Kak Aina Abdullah waktu dia nyanyi Terus Hidup. Okey. Sebab time tu saya macam itu first time dia jadi juara kan. So sebenarnya dia ada masuk lagi tapi tak pernah menang. Jadi bila time tu kita tahu dia adalah seorang yang fenomenal, yang akan buat baju lain daripada lain, buat music arrangement lain daripada lain. Jadi saya ternanti-nantikan benda tu. Dan pada waktu itu saya memang tengok dia, saya sendiri rasa aura dia sangat kuat pada malam itu. Dan bila dia juara, saya nangis. Saya macam, satu nangis yang macam terharu lah, bangga dengan dia. Satu lagi saya nangis sebab ya Allah, aku tengah bayangkan tu aku jadi juara dan aku menangis macam tu. Okey. Jadi berangan tak salah adik. betul, berangan tu percuma. Tak apa, tak ada masalah. Jadi itulah antara yang saya minat. Okey. Dan second one is Hening Rindu lah Kak Marsha Milan. Itu yang paling barulah. Betul. Okey. Jadi kalau kawan-kawan awak yang Ya. masuk bertanding dengan final, siapa yang paling awak ingat persembahan, siapa kawan awak yang yang betul-betul kawan? Kawan. Saya tahu klik-klik awak yang mana. Ya. Okey. So yang mana satu kalau ada persembahan yang mungkin awak kata macam okey. Walaupun kalah, mungkin. Yang mana satu? Siapa? Saya suka performance Afiq dengan Wani Hasrita. Yang waktu Afiq kena ganti Datuk Jamal tu. Dan saya tahu lagu tu kan, Kucuma tu. Dan bila saya tengok performance orang tu, saya rasa macam best lah. Sebab saya sebagai kawan Afiq pun saya tak pernah tahu, wow dia boleh nyanyi macam ni, macam tu kan. Dan macam bias sikit je. mana ada? Bukan bias saya. Mana ada? Bukan, Kak Wani pun kawan saya juga. Okey. Itulah macam tiba-tiba dia bias pada, sedangkan lagu tu lagu Wani. Tapi dia tiba-tiba dia puja Afiq dulu banyak. Okey, tak apa. Kawan. Okey. Tak baiklah, salah pilih lah. Lain cerita kita. Salah. Tahu tak apa. Tak apa. Sedangkan kita tak buka pun cerita turai tadi kan. Tapi abang tanya. Yalah. Saya pilih lah tu. Okey. Kan ada lagi selain daripada yang tu. Yang lain Kak Ernie lah. Kak Ernie waktu dia nyanyi lagu Gundah. Okey. Yang tak silap
pasal nenek dia kata. Lepas tu itu antara nyanyian ballad yang saya tengok kat rumah. Saya tak tengok live. Saya tengok kat rumah pun saya sedih sebab saya rasa nyanyian dia dan saya rasa kehilangan dia. Dan time tu dia hanya stand alone atas pentas tanpa apa-apa props, tanpa benda gedabak, baju gedabak, tak ada. Dia hanya berdiri tegak, nyanyi, sampaikan emosi dan sampai. Okey, nampak tak? Maksudnya hampir 40 tahun AJL banyak juga meninggalkan kesan kepada ramai orang. Termasuk penyanyi-penyanyi sini macam awak sebagai seorang penyanyi. Betul. Dan kali ini awak sendiri akan berada dalam pentas. Ya. Apa awak harap kalau contohnya awak tengok Ernie, Ya. awak tengok kawan Afi, awak tengok Aina Abdul, awak merasakan sebegitu sebagai seorang penonton ketika itu kan? Ya. Apa awak harap daripada penonton akan dapat pula daripada awak kali ini untuk meninggalkan, mungkin orang kata bukanlah legacy, tapi meninggalkan kenangan sebegitu, Betul. impact yang sebegitu. Apa harapan awak sebenarnya? Awak berharap tak benda itu berlaku? Semestinya sebab kita memang tengok kejayaan kawan-kawan kita walaupun kita tahu dia pun sebenarnya pernah struggle macam kita. Jadi bila mereka berjaya dan saya pun orang kata like another step. Kalau benda tu berjadi, dia akan berjaya dan orang akan ingat sampai bila-bila. Dan of course saya mengharapkan agar benda itu adalah menjadi satu reference di mana kalau orang tengok persembahan Wani Carey, contoh kalau ada pertandingan ke apa kan, orang akan jadikan video saya sebagai reference. So saya rasa macam kalau saya dah sampai tahap itu dah cukup bagus dah sebenarnya. Satu benda yang mungkin kalau meninggalkan kesan tu untuk penyanyi ni kadang-kadang nampak macam enteng, orang kata macam klise. Tapi untuk awak saya rasa betul ke tidak? Maksudnya kalau terkesan sebagai seorang penonton mendengar persembahan, melihat persembahan awak, mendengar nyanyian tu, untuk awak benda tu membuatkan diri awak rasa puas. Ada ke tidak? Of course ada. Sebab macam kita tengok semi-final je lah, persembahan semi-final. Bila kita baca positive comment, contoh orang kata, sampai ada yang kata, wah ni miming ke? Kenapa macam recording suara ni kan? Lepas tu ada yang kata macam, wow ni mesti final nanti meriah satu kampung ni macam tu. Jadi of course saya rasa macam orang ternanti-nanti dan of course saya nak orang tengok nanti, yes, Wani buat macam ni. Wani berjaya deliver apa yang kita harapkan macam tu. Dan kali ni mungkin juga kita buat comeback video reaksi kita orang. Wani punya video lah kita react. Bersama Syafiq, Erwin dan juga Oh, Api kena react Wani. kita saja je kita minta Api yang react. Boleh tak macam tu? Boleh. Dia antara Api dengan Sarah Ismail. Kalau tak kita dua-dua kita buat reaction. Alamak. Biasa dia tak perlu. Sebab saya rasa awak tak pernah kena dengan kita orang lagi kan? Tak. Pernah Pernah lah. ke? Cikgu Sarah pernah react family duo saya. Oh, family duo. Ya. Api je kena react Wani. Yalah, kadang-kadang kita bersalah nak react kawan-kawan direct kan. Itulah best. Penerbit dah memang kenal. Tiba-tiba yang mengomen pun yang kenal susah juga. Betul. Tapi kali ni bersedia lah Saya bersedia. Saya okey. Daripada mula je kita cakap, ramai yang kata top 3. Paling kurang boleh. So jadi untuk awak sendirilah sekarang ni, bila semua tu dah dicampur adukkan, persediaan dah ada, betapa yakinnya awak yang bahawasanya lagu ni boleh pergi jauh? Jadi saya rasa mungkin salah satunya untuk AJL ni kan, bos pun bagi saya, mungkin dia dah nampak apa yang saya nak tu menjadi. That's why untuk AJL kali ni diorang menerima apa juga idea yang saya bagi dan they are willingly to support 100%. Dan saya rasa sebenarnya itu adalah satu, orang kata, jalan tu terbuka luas untuk saya ke depan lagi. Sebab apa? Of course kita nak buat macam-macam, kita perlu fikir macam-macam hal kan. Tapi bila dah dipermudahkan dari segi bos okey, tim saya okey, semua setuju dengan idea saya, membuatkan saya rasa macam InsyaAllah orang kata jalan tu cerah lah. Tinggal nak execute untuk hasilkan final thing tu je. Jadi Wani, maknanya dalam bucket list awak dah sampai ke orang kata benchmark kemuncaknya untuk awak sekarang ni? Ataupun kemuncak awak sebenarnya awak nak menang? Ke dah sampai kejayaan awak? Kalau nak tanya saya, sebab saya untuk anugerah dalam Malaysia saya tak pernah menang apa-apa. Jadi saya of course kita mengharapkan untuk bawa balik trofi ni lah. So dia dah, saya punya tahu. Okay. Best je, abang ada, saya pun tak ada. Jadi dia macam, faham tak, bila kita dah ada benda ni, itu adalah achievement kita. Jadi saya pun tak pernah menang apa-apa awards dalam Malaysia, apa-apa anugerah untuk lagu, untuk penyanyi, tak pernah menang.
Jadi of course saya mengharapkan satu kemenangan yang barulah untuk saya, untuk saya lebih bersemangat untuk meneruskan karya-karya saya. Tetapi tak bermakna kalau saya kalah pun saya akan berhenti menyanyi, tak juga. Mungkin saya akan try lagi untuk next year punya ke. Okey, so jadi ini bukanlah pengakhirannya. Tidak. Ini bukanlah kemuncak je untuk awak. Tidak. Tapi setakat ini, inilah yang tertinggi yang pernah awak sampai. Untuk lagu saya. Untuk lagu awak. Ya. Ada benda lain ke yang awak dah capai lebih tinggi? Kau anggap pelajaran tu lebih tinggi? Ke ada benda lain yang lebih tinggi? Macam mana? Tak adalah, sebab macam kalau nak tanya anugerah lebih tinggi tu, Achievement awak adalah beberapa yang saya dah pernah dapat. Dia tak semestinya anugerah pun. Macam saya diberi offer untuk menyanyi di hadapan Perdana Menteri, depan agung kita, dah buat saya rasa macam it's an achievement. It doesn't have to be an award. Right. So, itu untuk awak lah sebenarnya. Untuk saya, betul. Faham? Jadi untuk penulis lagu ini, untuk komposer dia, apa yang mungkin awak boleh cakap pada mereka? Janji awak pada mereka, sebab awak yang dipertanggungjawabkan untuk bawa lagu ni ke final. Betul. So mungkin apa yang awak boleh cakap pada mereka? Okay. Untuk komposer pun, sebab diorang dah bagi saya kepercayaan 100%, diorang bagi saya untuk berkarya dengan lagu ini. Cumanya diorang pesan macam jangan terlalu larilah dari lagu asal. Selebihnya you just do you, diorang kata. So apa yang saya boleh janjikan, insya-Allah saya, of course dari awal lagi saya sentiasa mengangkat nama-nama komposer saya kalau saya pergi promo, dan saya sangat gembira mereka turut bekerjasama, dan saya of course saya pun gembira bila benda ni jadi dan diorang pun tak expect, dan saya janji akan buat yang terbaik lah final nanti, menggembirakan mereka juga. Okey, untuk Wani Kari yang 20 tahun yang lalu, apa Wani nak cakap? Okay, untuk Wani dulu 20 tahun dulu. So 16 tahun lah sekolah kan. Okay. Tak. Berapa? 6 kalau tahun. Masa awak start menyanyi 10 tahun kan? 10. So dah nak sampai 20 Okay. Saya just nak kata you did a great job. Terima kasih kerana masih bertahan dan sentiasa percaya kepada bakat dan kelebihan diri sendiri, di mana ada orang lain yang tak percaya pada bakat awak sendiri, dan you prove to them that you can make it happen until today. Ya. Siapa tu Siapa tu Siapa tu ramailah kan. Seorang Syazwani. General. Wani, terima kasih banyak kerana sudah datang pada hari ini. Seronok berbual dengan awak, tapi hari ini kita bawa AJL saja. Nanti kalau ada kesempatan lain datang lagi, kita nak sembang benda lain pula. Boleh. Tak, sebab cerita awak sendiri kalau saya bagi contoh, sebab mungkin yang dah tahulah. Macam saya tahu, bukannya awak datang tiba-tiba sekejap itu, sebab orang nampak bila awak berjaya je. Kadang-kadang tak nampak macam mana perjalanan nak berjaya tu, dia tak nampak. Betul, tak nampak, dan kadang-kadang orang tak nak tahu pun. Tak tahu pun. Dia tahu tiba-tiba dah berjaya, tiba-tiba masa itulah baru nak kenal. Betul. But thank you juga kepada abang for giving me this space and opportunity untuk bercerita tentang saya punya perjalanan, supaya orang pun tahu sebenarnya setiap penggiat seni dalam industri ni semua tengah bertungkus lumus untuk mendapat tempat, dan saya mengharapkan agar semua yang menonton pun always be nice to everyone. So betul kita harap begitulah, sebab zaman sekarang ni, bila zaman media sosial ni makin lama makin kadang-kadang adab tu kurang. Takut bang, takut. Macam-macam kecaman, tapi saya tahu awak kuat orang dia. Dah biasa, dah lama, saya tahu dah biasa, tapi kesian pada orang-orang baru. Betul. Kadang-kadang menerima kecaman-kecaman, walaupun sebenarnya tak, benda sikit-sikit menjadi kecaman kan. That's why tak ramai orang yang boleh sustain. Sebab mental tak kuat. Betul. Tapi saya doakan, saya rasa ramai yang dekat luar sana mendoakan Cak Cekok, Wani Khairi, semuanya untuk berjaya. Juara, tempat ketiga, tempat kedua, yang penting nak bawa balik something. Yang penting ada apa-apa lah. Bukan nak bagi tekanan. Bukan, tapi Wani tak tertekan kot. Dia dah biasa bertanding. Tapi dia nervous lain macam. Of course lah. Tapi nanti dia zone out. Bila dia zone out kan, semua orang tak nampak. Dia macam tunnel vision. Kita tak nampak, tahu tu rasanya dia akan berulang balik macam tu. Saya yakin lah sebalik pentas tersebut, mak dia je lah yang senyum kat tepi. Di VR semua. Kadang mak saya pun saya macam, okey, layan kacau. Okey dah, cukup, jangan kacau. Macam tu juga. Sebab tu cakap, mak dia je yang akan melayan orang lain. Betul. Jadi yang kat luar sana pun doakan. Sama-sama kita tonton AJL nanti. Sama-sama kita support Cak Cekok. Sama-sama kita support Wani Khairi. Tapi bukan di AJL saja. Betul. Selepas AJL pun, saya rasa banyak lagi yang Wani dah sediakan selepas ni. Betul tak Wani kan? Betul. Wani, mungkin kata terakhir awak kepada peminat-peminat awak yang menyokong awak selama ini. Sebelum kita tutup kita punya program pada hari ini.
Okey, kepada semua yang sedang menonton F8 Buzz sekarang ini, saya just nak ucap terima kasih banyak-banyak yang dah support saya mungkin dari saya sekolah. Sama-sama membesar dengan saya dan mungkin semua dah ada anak ke, semua dah kahwin. Dan saya mengharapkan anda tidak pernah bosan untuk support seorang Wani Carey dan sentiasa menerimalah hasil karya apa pun yang datang kepada saya. Betul. Bukan hanya setakat menyanyi, saya pun berlakon, saya pun buat hosting dan saya harap anda doakan kejayaan dan kesihatan saya menuju ke AJL. Yes, Wani, saya ucapkan semoga berjaya. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk awak. Alhamdulillah mengikuti dah lama. Jadi anda di luar sana pun sama-samalah kita jayakan AJL kali ini. AJL yang ke-40 istimewa. Banyak projek besar nanti. Projek besar, persembahan besar. Macam-macam saya dengar daripada bos Nininya kata untuk tahun ini. Nanti kita cuba dapatkan bos Nini. Kita tanya dia direct sebelum AJL. Jadi yang berada di rumah, kata apa macam biasalah kan. Berhati-hati di jalan raya. Jaga diri. Tinggalkan komen di bawah. Tinggalkan ucapan-ucapan untuk Wani. Boleh? Okay? Boleh. Sehingga kita berjumpa lagi. F8 baru. Soundcheck. Bye.